Nama saya Rozihawati binti Fahrin. Saya dilahirkan pada 7/1/1966 di Kampung Sentosa, Batangkali, Hulu Selangor. Saya mula berkhidmat di Johor, sekolah SK Felda Bukit Batu selama 4 tahun. Kemudian saya berpindah ke Kuala Lumpur dan mula mengajar di sekolah SK Sungai Besi selama 23 tahun. Sekolah ketiga saya SK Pengkalan Tentera Darat selama 2 tahun lebih. Okey, di sekolah yang pertama saya banyak bergaul dengan masyarakat Felda. Jadi banyak aktiviti bersama diorang, termasuklah bermain bola jaring. Kemudian di sekolah Sungai Besi tentulah banyak kan, tak dapat saya nak ceritakan. Yang baru yang terakhir ni, saya ada 3 kenangan manis dan kejutan buat saya. 23 September, saya dikejutkan dengan pertandingan sepanduk. Di atas meja saya ada kain putih. Masa yang tinggal tu cuma macam 3 hari lebih kurang. Kalau saya tak buat, mereka berjalan dengan tangan kosong. Saya pun ambil inisiatif, buatlah sepanduk dengan bantuan anak murid 4 Dahlia dan sekarang ni berada di tahun 6. Usaha kami berjaya menjadi johan pada kategori tersebut. Kejutan sebelum saya bersara, dilantik menjadi coach bola jaring dan dibantu oleh Puan Aniza, Cikgu Azizatul dan Ustazah Syuhada. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka kerana membantu saya dan juga PK Koko kita dan Cikgu Zuraidi yang beri sokongan kepada saya. Untuk semua murid-murid, cikgu harap kamu belajar rajin-rajin, berusaha setinggi mana untuk mencapai kejayaan, jangan putus asa. Yang penting cikgu nak awak menjadi seorang murid yang baik budi bahasa, menghormati guru, anggaplah mereka tu sebagai ibu bapa awak di sekolah. Untuk guru-guru yang baru menceburi bidang perguruan, niatkan di dalam hati anda mendidik dengan seikhlas hati, menjalani kehidupan perguruan ni yang mencabar dengan tabah. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menerima saya seadanya sebagai warga SKPTD selama 2 tahun lebih. Saya ingin memohon maaf jika terdapat sebarang tutur kata dan sikap yang keterlaluan dan menyinggung hati rakan guru. Saya mohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau ada semua di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Teacher Rosie, thank you for everything. Terima kasih Teacher Rosie sebab ajar kami. Walaupun dah 4, tapi ilmu yang Teacher Rosie bagi masih fresh di otak kami. Bye! Selamat bersara Teacher Rosie. Selamat bersara Teacher Rosie. Selamat bersara Teacher Rosie. Selamat bersara Teacher Rosie. Selamat bersara Teacher Rosie.